So hello guys, what's up? So we are back. Okay, today we are gonna talk about negeri. So Sambil main kad. ya, kita sambil main kad lah. Lucky 7. Cepat bagi. Okay. Nak tunggu siapa? Ada idea tak cara nak tangkap orang Kelantan? Cepat 100. Tapi Kita share dua lah. tapi kenapa? Kenapa orang sekarang dia macam trend nak tangkap orang Kelantan? Kenapa tak tangkap orang Johor ke? Orang Sabah? Kelantan mahal sikit. Special sikit. Ya, bukan Kelantan ni red flag ke? Aku geram dengan Kelantan. Tak. Kejap, kau Kelantan kan? Tak. Kau Kelantan Apa soalan Kelantan. Soalan. Dia tak tahu bang. Kau orang sini bang. Saya orang Johor. Kau kan Kelantan kan? Kau makan nasi pakai apa? Adalah macam letak susu sikit, susu pekat manis. Ya. Sebab Selain tu, kita orang apa yang istimewa sangat pasal Kelantan? mewah. Kita tak ada istimewa. Ada banyak. Kau Ya, bagi aku ni. ATJT lah. Korang tahu tak kenapa sekarang ada trend orang cakap Kelantan tak ada bayaran? Apa yang korang tahu? Asalnya dia mula pada UiTM kan. Ya. UiTM dari Telegram. Salah you. Oh salah. Salah. UM Oh UM. Oh ingat kan UiTM. kan. Baca malas. Mengaji tak mau. UM Confession. Ya. Asal nak tangkap Kelantan? Rasa terancam. Sebab Kelantan ni dia macam special tau. Tak tahu lah. Kelantan special lah. So, Dia semua bukan special to positive thing. Oh habis tu? Dia special to negative things lah. Contohnya, pada pandangan aku, Kelantan ni Kelantan. Apa? Kenapa ke Kelantan? Apa yang tak suka? Kenapa tak suka Kelantan? Okay, sorry lah. Aku memang tak suka Kelantan lah. Okey ya. Jawab kenapa? Mesti Satu, ada Kelantan sebab. ni suka puak. Okey. Dua, Kelantan ni dia suka ni tau. Dia suka benda manis. Tiga, Kelantan suka perempuan-perempuan Kelantan lah. Wish. Okey tak apa. Perempuan Kelantan ni dia suka duit. Okey. Kan first tu berpuak kan. Tapi kacau hidup kau ke? Kacau. Kalau aku nak buat kerja, tiba-tiba dia dalam grup aku, tiba-tiba dia nak keluar, dia nak dengan puak dia sendiri. Pernah terjadi. Pernah. Oh lah, tapi tak semuanya Kelantan macam tu. Tak sama Kelantan macam tu. Tapi kebanyakan memang macam tu lah. Okey, second, jangan suka manis. Kenapa? Apa masalah? Tak suka. Contoh aku nak makan benda pedas kan. Datang kat kedai Kelantan, tak rasa pedas dia weh. Tak payah datang kedai Kelantan. Habis tu Pergilah aku nak makan kedai mana, kedai tu je lah yang murah. Dah tahu. Makan je lah apa yang ada. Yang ketiga tu sebab duit Tak tahu. Rasanya ramai perempuan yang sukakan duit. Sebab Tak ada, dia macam perempuan Kelantan lah. Contoh lah, kalau nak kahwin dengan dia lah, kena banyak melabur duit dekat dia. Kena buat hantaran. dia ikut atas, contoh perempuan tu dia datang daripada keluarga yang memang have yang ada duit. Takkan dia pergi kat lelaki yang tiba-tiba nak hidup miskin dengan dia macam tu lah. Tahulah susah senang sama-sama, tapi macam mana lah. Lelaki tu pun mestilah akan terfikir juga tanggungjawab dia dekat perempuan. Dia tak adalah nak duit pun. Dia just nak tengok effort lelaki tu dalam buat kerja semua. At least ada effort lah macam tu lah. Yeah. Tak ada lah lelaki. Sebab aku pernah jumpa macam orang ni. Dia macam asyik pinjam duit perempuan je. Perempuan tu pun stay je. Berharap dia berubah lah. Tapi tak pun. Macam tu lah lebih kurang. Tak tahu lah nak cerita macam mana. Okey, kenapa orang cakap Perlis tu hidup 8 orang? Sebab negeri dia kecil. Lepas tu negeri Habis tu siapa dia yang kerja jaga traffic light? Siapa yang kerja? traffic light siapa jaga?
Kau jaga traffic light ke? So tak ada orang jaga lah traffic light tu. Mana ada jaga traffic light? Kau pernah nampak orang jaga traffic light? Ya kan macam Berdiri kat bawah situ. tanah ada macam satu tempat orang untuk jaga traffic light, macam dah nampak ada kereta lalu dihijaukan. So dia duduk bawah tanah. Dia duduk bawah tanah. So tak ada orang jagalah traffic light tu. So, siapa yang jaga kat atas? Yang kat atas tak payah jagalah sebab mesin tu dah di bawah. Mesin kat bawah. Mesin kat bawah. Lepas tu ada orang jaga mesin tu untuk hijaukan, merahkan dia macam tu. Orang yang jaga tu dekat? Kat Perlis. So seorang dah jaga traffic light. Lagi 7 orang. Graphic designer lagi. Video editor lagi. Cukup lah tu 7. Ke tak cukup? Lebih tak? So siapa manager dia? Orang yang first tu lah. Ha? Orang yang first tu lah. Oh, yang jaga traffic light tadi. Ha. Oh. Okay. Kenapa Johor kena masuk guna pasport? Aku tak pasti lah. Tapi macam... Okay, kenapa? Okay. Aku tanya, aku jawab. Yep. Okay, tak apa. Sebab orang Johor ni dia macam alien. Sebab apa? Sebab dia makan laksa guna tangan. Negeri lain pakai apa? Apa kaitan dengan pasport? Kelantan makan apa? Pakai apa? Kelantan makan gula. Makan laksa guna apa? Kalau rasa guna... Kelantan kalau makan laksa. Sudip. Sudip. Okay. Kita orang pakai tangan. Sudip lah. So, spaghetti tu, spaghetti. Laksa tu masak guna spaghetti. Okay. Okay. Spaghetti masak guna? Guna mangkuk. So, kita rebus air dalam tu. Apa ni? Mana boleh tengok? Cute kan? Tak jalan lagi. Cute ni. Tak jalan lagi. Okay, jalan-jalan. Sampai mana tadi? Sudip. Oh, kita orang masak laksa tu guna ni. Guna mangkuk. Lepas tu rebus air. Itu Maggi. Laksa. Itu Maggi. Laksa. Nak kedua. Batang lah. Itulah. Kenapa sebab dia? Sebab itulah. Sebab Johor, dia alien. Dia alien. Lain daripada lain. Oh my god, bro. Oh, hell no. Habis tu? Okay, sebab apa? Okay, sebab apa? Sebab apa? Tahu ke tak? Tak tahu. Sebab Macam mana nak tahu kalau tak bagi tahu? Johor banyak orang... Oh, faham. Ingat. Tapi boleh ke sentuh pasal tu? Boleh Sensitif lah yang tu. Saya sebagai orang Johor, saya sensitif. Mampus lah tadi Kelantan. Tadi Kelantan tak sensitif. Asal ada 5 tu? tengok kau orang. Asal ada 5 pula? Dia 4 je. Kalau kau nak cari pasangan, kau nak cari dari mana? Ha. Menarik. Pasangan tu apa? Alamak. Susah. Nak cari negeri apa kalau pasangan? Kalau aku aku cari orang Kedah kot. Asal Kedah? Asal Kedah? Sebab Kedah ada padi. So, lepas kahwin nak bercucuk tanam lah? Ha. So kalau macam aku tak ada job, tak ada kerja, tak ada syuting, aku boleh cucuk tanam. Cucuk padi. Dekat Kelantan pun ada cucuk tanam, ada padi. Ada ke? Bukan orang buat gula je ke? Ada. Oh, Kelantan lah. Tak perasan ke ramai businessman dari Kelantan Tak. yang kaya-kaya? Tak perasan. Perasan kena Tom Yum ke? Atau Vida. Dia bukan orang Perak. KA apa? Dia bukan orang Perak. KA bukan Kelantan. KL ke? KA Kelantan. KA Kelantan. KL lah. Orang Bayung dia dekat tu. Itu rembayang dia. Dia cakap, dia tanya yang lahir. Stupid. So, negeri mana? Ni Kelantan klaim lah. lebih ni. Kelantan lah. Confirm lah Kelantan. Okay, so bagi yang dari Johor. Yang Johor Johor, okey. Siapa yang cipta flag Malaysia? Bob the Builder. Kau tak tahu kan? Elon Tak tahu Musk. kan? Aku pun tak tahu. Tapi dia orang Johor.
Okay, siapa yang cipta Rembayung? Keraming. Dia dari mana? KL. Dari Kelantan. KL. Kenapa nak king KL? Asal KL ke? Tak. Betul? Asal mana? Johor. Abad. Johor. Tak nak dah. Soalan. Okay, aku nak buat pengakuan lah. Ni pengakuan yang semua orang tak patut tahu. Okay. Aku asal Johor. So betul lah kalau kau datang sini naik pasport. Pakai pasport. Ya, betul. Aku pakai pasport. Okay, aku nak buat pengakuan lah. Sebenarnya aku daripada Perlis. YC Kelantan kan? Aisyah bukan Kelantan. So kalau tangkap pun dia pula. Ya. Kalau korang nak tahu, dia ni sebenarnya Kelantan. Tak, bukan Kelantan. Tapi Kelantan tak pure lah. Kelantan murtad lah, kata murtad. So, itu saja episod kali ni. Bye. Buat.